Ini Ramadan yang tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Darth Vader buka, I am your father. So orang semua dah tahu dah. So semua orang tak tahu okay what will happen next. Ya, kita tarikh demo je lebih. Tarikh demo. Janganlah aku nak beraya. Oh, nak beraya. Okey. Tangkap sebelum raya kan. Rumah bangsa tak selamat, penuh hantu. Yang Ustaz Hadi kata kan, kat PWTC ni banyak hantu-hantu. Rumah bangsa tak selamat, penuh dengan hantu. Iqbal mana peduli pasal penyatuan orang Melayu. Engkau. Latar belakang dia begini. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi kan umumkan yang UMNO nak menyatukan Melayu. Yes. Perjumpaan itu telah pun berlaku dah. Mesyuarat penyatuan Melayu melalui inisiatif Rumah Bangsa ni lah. Semua hadir lah. PKR pun hadir, Amanah pun hadir dan Wakil PAS pun hadir. Selepas itu maka fatwa daripada Ustaz Hadi keluar lah, iaitu itu semua penuh dengan hantu. So I have to take my hats off lah, kerana I think walaupun aku jarang lah aku setuju dengan pandangan politik dia kan, I have to admit he always entertain me. Kan sebab ayat-ayat dia pakai ni agak kreatif. Tiba-tiba penuh kat rumah UMNO penuh hantu. Kita tak terfikir pun nak cakap macam tu kan. Orang selalu katalah kebelakangan ini kan, yang UMNO dengan PAS mungkin akan bergabung di bawah Muafakat Nasional. Dan besar kemungkinan itu jugalah kenapa UMNO memulakan inisiatif Rumah Bangsa ni. Tapi kalau tengok kepada respon daripada Ustaz Hadi ni penuh dengan hantu ni, maksudnya ia tidak semudah yang dianggap oleh UMNO lah. Is it possible that in a country like Malaysia kan, negara yang majmuk di Malaysia, boleh ada politik yang hanya satu kumpulan atau satu kaum yang mendominasi. Tapi soalan yang lebih dalam daripada itu ialah, adakah penyatuan politik Melayu ini yang mana tidak ada persaingan di kalangan parti-parti politik Melayu dan mereka semua harmoni dan saling cinta mencintai, bersatu untuk melawan China dan India, adakah sebenarnya perkara itu boleh dilaksanakan? Jadi Melayu ini disatukan untuk melawan sesiapa lah, maka besar kemungkinan undi Melayu, yang mewakili Melayu itu akan menang lah, which actually betul. Majoriti kerusi adalah pengundi Melayu 70% ke atas. Mungkin daripada 222 kursi itu 190 kursi semua Melayu. Actually it's possible. Mathematically. You may be surprised by my answer tau. Sebenarnya boleh. And they had seen the glimpse of that before. Masa mula-mula, orang pertama yang duk jaja kata untuk menjatuhkan Najib, kita kena lawan multi corner 3 penjuru ni aku tau. Semua orang ludah kat aku, satu Malaysia ludah kat aku tau. Semua kata aku bodoh lah semua kan. Tapi mathematically memang betul lah, you split the Malay votes kan. So bila 2018 dia nampak, dia kata celaka, benda tu memang betul. Kalau kita multi corner, memang diberi kelebihan kepada PH. What is not possible is, yang to me lah, what is less possible ialah yang diorang semua ni boleh bersetuju and they don't kill each other. Is actually less possible. Dan itulah yang kita mula nampak dengan reaksi daripada Ustaz Hadi. You see the dichotomy tau, dia punya oxymoron. On the one hand, both Hadi dengan Zahid kata, jom Melayu kita semua perlu bersatu. Dua-dua bersetuju, perlu bersatu. Tapi siapa yang nak lead dan nak jadi ketua bila bersatu? Yang itu diorang takkan setuju sampai matilah. Kan dalam keadaan sekarang. Sebab contohnya, PAS akan kata, kami telah melalui zaman yang mana UMNO mengetuai Melayu selama 60 tahun. Tengok apa yang jadi sekarang. Sebab kerosakan yang UMNO bawa itulah, maka kamilah yang perlu mengetuai Melayu sekarang. Jadi kalau nak bersatu, you datang. Zahid akan kata, kalau nak bersatu, you datang. Jadi akhirnya saya ingat perkara ini akan berterusan, pumpang kan. Jadi walaupun PH kucak-kacir sekarang kan, tidak semestinya lah, saya rasa tidak. Walaupun PN nampak, wah kami dah ada Dr. Samsuri calon Perdana Menteri kan, tapi sebenarnya fault line itu banyak lagi yang masih lagi berisiko. Dan kalau setakat netizen biasa, kalau dia hanya menilai secara mudah, oh yang ini macam ni, yang macam tu, maka keputusan pilihan raya begitu, pandangan saya itu terlalu ringkas lah. Dia sebenarnya lebih dalam, dan setiap parti ni terlalu banyak fault line, dan setiap strategi yang dibuat oleh setiap kumpulan parti yang ada sekarang ni semuanya bermasalah.
Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. kan Terminator kan. Pun tak boleh. And then PAS pula dia akan kata, betul kita kena bersatu semua ni, tapi masalahnya dia dengan bersatu pun dah kucak-kacir. Setakat ini belum ada tanda-tanda bahawa ada satu kumpulan yang betul-betul have gotten their house in order. Bagi saya lah, pengundi yang memang tegar dengan parti masing-masing tu dia akan ikut lah. Tapi dalam 1 tahun akan datang, dalam 6 bulan akan datang kan, maksudnya untuk pengundi atas pagar lah, dia akan terus bercelaru. Bila Ustaz Hadi dah kata rumah tu ada hantu, is as good as basically a poison dart, mati terus. Kan. Kalaupun Datuk Seri Anwar rasa dia boleh membawa PH masuk dengan BN tak nak. Because BN akan kata you lemah. Buat apa I nak masuk you jadi Perdana Menteri? I'm better off I jadi Perdana Menteri. Lagi pun you bukan boleh bawa undi pun. Melayu you dah tak ada. Sekarang Cina pun DAP tak boleh carry. So why bother? Kemudian you pergi kepada UMNO. UMNO sekarang ni nak UMNO dia jadi pasak dan dia akan mewakili rumah bangsa. Masalahnya you nak bagi PAS cakap no way Jose. And then PAS pula dia akan kata, betul kita kena bersatu semua ni, tapi masalahnya dia dengan bersatu pun dah kucak-kacir. And they come out and they are mobilized and they can switch vote because kita tak nak lah by default oleh kerana pengundi bandar, pengundi progresif bukan Melayu ini boycott election kerana tidak suka kepada Anwar Ibrahim ataupun kecewa dengan DAP. Akhirnya dia memberi free win kepada rumah-rumah hantu inilah. Saya rasa Datuk Seri Anwar sebenarnya memang makin tersepit. And legitimacy politik dia itu makin kurang. Kerana politik is a function of clout tau. Is a function of influence. Sebab itulah kawan-kawan dalam UMNO pun masa pemilihan PKR berlaku tahun lepas kan, komen belakang-belakang dia kata tak cerdik Anwar Ibrahim. You remove your number 2 who is your best defense against other people. At least you ada bila berlaku pemilihan hari itu kan, jadi dalam parti terbuai. By now pimpinan GPS, UMNO, even DAP, apatah lagi rakyat kan, dia akan kata, alah Anwar ni, you nak buat gagasan besar macam mana, you dalam parti pun tak boleh selesai 1 tahun pun sampai sekarang tak selesai kan. Timbalan presidennya tak ke mana, semua pimpinan, and then PKR ni nampak gaya memang ada sebahagiannya buat haluan baru semua kan. Jadi your position is already very weakened because of the party election. Keputusan pilihan raya Sabah nampak lagi lah. Maksudnya public pun sekarang orang dah tahu ada problem because non-Malay is not happy. Melayu pun yang bandar tak happy bila tengok semua kan. Jadi apa-apa gagasan yang Datuk Seri Anwar bawa untuk masuk pilihan raya ataupun gabungan politik yang nak dicadangkan, Datuk Seri Anwar, she's a wounded tiger. She cannot command as much. Dan terutamanya nak masuk pilihan raya akan datang, he's no longer a prime minister. Dalam keadaan sekarang ini, yang dia perlu fikirkan juga, tindakan-tindakan dia bukan semata-mata soal political expediency tau. Apa yang dituntut oleh undang-undang. So kalau undang-undang, bila sudah jelaslah bagi kita sekarang ni kan ada pelanggaran peraturan, tuduhan-tuduhan yang dibuat itu ada asas yang kukuh, dan dengan laporan CNA tadi yang kita ulas tadi, maksudnya dia sendiri serba maklum tentang apa yang berlaku sehingga dia campur tangan dan mengarahkan Farhaj to back off. Kan? Maksudnya dia serba maklum semua ini. Jadi dia perlu membuat mengikut kehendak undang-undang. Kehendak undang-undang, siasatan penuh perlu dibuat kan? Dan akhir sekali yang bagi saya yang paling besar ialah pertimbangan moral. You know, I mean there's nothing, saya tak ada love lost lah dengan Anwar Ibrahim. You know, I mean saya sebagai seorang bekas kawan kan. bekas kawan kan, I've done everything that was humanly possible to make him prime minister. Orang sekarang ni ungkit yang kau bodoh kenapa? Kan itu yang jadi masalah. Takkan you tak nampak semua ni dulu kan? Jadi tak ada yang I haven't done
way beyond what is required of a party member and a friend, kan. Kita nak anyone yang jadi Perdana Menteri ke, anyone of us, bila kita buat kerja kan, we want to leave a good name behind. Kita tak nak nama itu diingati kan. Jadi sebab itu moral conscience itu sangat penting. In his case ialah is all about morally what he should have done lah. Saya rasa ini perkara-perkara yang sepatutnya berlaku, yang kalau saya boleh nasihat dia dan yang perlu dituntut oleh rakyat Malaysia, kalau dia dengar lah nasihat-nasihat ini, dia akan memenuhi kehendak-kehendak 3 perkara tadi. He will be able to satisfy moral conscience, dia akan memenuhi tuntutan undang-undang, dan bila moral conscience dan tuntutan undang-undang itu dah okey, at least dia boleh salvage whatever left dengan political expediency. Kan? Sebab yang saya dengar, yang ini pendedahan. Okay. Yang saya dengar daripada Putrajaya sangat membimbangkan. Memang berlaku pelanggaran peraturan, maksudnya pembelian saham-saham yang dibuat oleh Tan Sri Azam Baki tanpa mengikut peraturan dan tidak diisytiharkan. Okey, ya? Yang kita dah tahu hanya ada 2 lah, iaitu Velocity Capital dengan Awam Biru. Yang saya dapat maklumat daripada Putrajaya, pembelian saham itu melibatkan dalam 9 syarikat. 9 syarikat. Dan yang saya dimaklumkan, dan sebab itu saya minta supaya kerajaan dedahkan, supaya spekulasi ini tidak berterusan di luar. Sebab orang kita tahu yang keluar daripada Putrajaya spekulasi itu selalunya betul. Perlu disahkan, kan. Jadi 9 syarikat dengan jumlah saham sebanyak 14 juta ringgit. Bila dia dah sampai ke peringkat itu, 9 syarikat 14 juta ringgit, yang ini saya minta sahkan. Sembunyi, you beritahu terus kan. Sebabnya bila dia dah melibatkan 9 syarikat dan 14 juta ringgit, ini bukan lagi soal tak declare peraturan ni tau. Ini bukan soal tindakan disiplin JPA. Ini soalnya living beyond your means. Ini telah mengundang persoalan rasuah, persoalan salah guna kuasa, soalan penyelewengan. Dan semasa Tan Sri Azam Baki jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM kan, kalau siapa-siapa saja yang didakwa ataupun disyaki ada wang haram, akaunnya akan dibekukan dan mereka akan dikeluarkan arahan untuk mengisytiharkan harta. The same must apply to him now lah. Maksudnya dia kena buktikan isytiharkan harta. Macam mana you dapat 14 juta ringgit itu? Kalau berita-berita yang keluar daripada Putrajaya itu betul lah, 9 syarikat saham jumlahnya 14 juta kan? Itu baru satu. Yang kedua ialah soal corporate mafia tadi, macam yang kita ulas dalam yang sebelumnya. Perkara ini hanya boleh selesai dengan RCI. Kerana nak kata PDRM, nak siasat SPRM, kalau ikut berita CNA, PDRM pun sama naik juga. Menggunakan kuasa di bawah Akta Pengubahan Wang Haram untuk beku akaun sana, beku sini, supaya dengan pembekuan itu akan dapat memaksa orang, pun sama juga. So PDRM pun telah terheret sama dalam laporan-laporan ini. SPRM pun telah terheret sama. Jadi kalau kita kata seperti pengumuman kerajaan sebelum ini, agensi kerajaan penguat kuasa akan terus menyiasat, ni siasat kawan-kawan sama, tak menjadilah. They have to cover their back lah. Kerana yang dituduh sekarang ini ialah SPRM dan juga PDRM. So only RCI yang diketuai oleh bekas-bekas hakim yang berpengaruh dan berpengalaman, yang itu saya rasa kalau kita perlu turun berdemonstrasi, we should.